Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk perbincangan fiqh Asmaullah Husna, kita kesambung pada muka surat 77 bab yang ke-9 itu. Qaidatu asma'illahi ta'ala a'lamun wa awsaf. Nama Allah adalah isim. Nama Allah adalah nama khas kepada Allah. Tetapi pada nama khas Allah itu, dia ada menunjukkan makna dia tu kepada sifat. Tiap nama Allah tu dia ada menunjukkan makna. Dia ada sifat dia. Ada satu pun nama Allah ni tidak menyentuh apa-apa perkara. Tidak ada. Maknanya nama Allah ni tidak ada yang tidak ada makna. Semuanya ada makna. Jadi kita bincang pada minggu lepas, dalil-dalil yang paling kuat berkenaan dengan nama Allah itu, dia ada menunjukkan kepada maksud dia. Setiap nama tu dia ada menunjukkan maksud yang mungkin ada persamaan dan mungkin ada perbezaan. Persamaan itu mungkin dari sudut-sudut tertentu, tapi ada juga perbezaan. Yang pertama, Allah menyifati semua namanya dengan Al-Husna. Yang kita bincang minggu lepas. Nama Tuhan semuanya baik, molek, tak ada cacat celah. Yang kedua, Allah sendiri memperkenalkan diri dia sebagai satu-satunya pemilik sifat yang maha tinggi. Di situ tengok dalil walillahil mathalul a'la. Dan yang ketiga, yang kita kesambung pada malam ni, ayat-ayat dalam Al-Quran menyebutkan secara pasti pujian hanya bagi Allah, beserta dengan bentuk perincian sanjungan lain yang ditujukan hanya kepadanya. Payah taklah kita nak faham dia sebut tu. Maksud dia begini, kalau Arab dia mudah. Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita supaya kita kenal Tuhan kita tu siapa. Kadang-kadang bila dia nak memperkenalkan diri dia dalam bentuk memperkenalkan nama dia kepada kita, dia perkenalkan dalam bentuk ayat Al-Quran yang menyentuh makna kepada nama tu. Sebagai contoh, contohnya, Allah, di antara nama Allah adalah Al-Wahhab. Apa makna Al-Wahhab? Tuhan yang maha memberi, Tuhan yang maha mengurniakan. Jadi untuk Allah menyatakan dia di maha mengurniakan, dia sebut dalam Quran. Tapi dia tak sebut nama Al-Wahhab itu. Tapi dia guna kalimah yang juga daripada orang panggil mustaq yang sama. Mustaq ni makna pecahan yang sama. Sebagai contoh. Misal cuba kita tengok ayat 39 surah Ibrahim. Ini cerita berkenaan Nabi Ibrahim ya. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah ni? Alladzi wahabali alal kibari, iaitu Tuhan yang telah mengurniakan. Mengurniakan. Wahaba tu kalau dalam bahasa Arab dia panggil fa'il madhi. Pokok kita ni kan duk ngaji dengan Ustaz Ali tu dah tengok fa'il madhi. Mana fa'il yang menunjukkan telah berlalu. Wahaba daripada kalimah ni lah tu al-wahhab, yang maha memberi. Kalau kalimah wahaba telah memberikan olehnya, itu wahaba. Jadi Allah sebut sini segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Alladzi wahabali alal kibar. Ni Nabi Ibrahim sebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku. Olik-olik dengan tua setahun tu, isteri pun sudah tua, tak mungkin dah ada anak. Tapi Allah wahabali, Allah beri. Sebab apa? Sebab Allah tu Al-Wahhab. Itu. Jadi di sini ayat ni Allah ayat dia ni maha memberi, sehingga kalau dia nak beri, tak patut boleh anak pun jadi boleh anak. Bapa sebab dia bukan sekadar wahib, tapi dia wahhab. Kalau wahib ni yang memberi, wahhab yang maha memberi.
Beri siapa? Anak. Dua orang anak. Ismail dan Ishak. Ismail itu keturunan orang Arab. Ishak itu keturunan Bani Israel. Yahudi lah. Kemudian Nabi Ismail kata, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa yang dipohonkan. Baik, dalam ayat ni Allah nak ayatkan dia. Allah nak ayatnya, bila Tuhan nak bui, hak tak munasabah boleh jadi munasabah. Lepas tu, nak terang dengan umur kita ni, minta dia boleh anak-anak. Umur naik lima dah. Bini pun naik boleh. Terang, boleh. Alhamdulillah, tak boleh. Anak saya kalau mengandung lah, doktor nengung tu. Doktor mesti doktor tanya, nak teruskan ke tidak ni? Bahaya ni. Nah, dengan umur tu, dan ayat ni kalau Tuhan nak bui. Tapi kejut besar pun kita. Ni tua mana dah ni. Kibar ni mana tua bangka dah kalau terjemah ke Kelantan. Dan Tuhan nak bui. Tetapi dari segi adat, kalau panggil hukum alam, kalau Tuhan buat, kira-kira tak boleh. Sebab Allah buat ni, dia ada hak, dia ada limit dia. Hak ni orang panggil mukjizat lah ni. Lepas tu, boleh kau nak mohon ni Ustaz dia ni? Anak kata ginilah mohon biar Tuhan berikan kualiti pada anak yang telah ada. Oh, kalau bapak kita dengan umur tidak tua, cuma tidak muda. Oh, kalau boleh orang yang rasa masuk TV3. Tapi kalau Tuhan nak boleh. Tapi kita kena ingat, dia hidup dunia, dia ada hukum. Satu dia panggil hukum adat. Sebab musabab. Makna dengan umur setahun ni untuk sebab boleh anak tak ada dah kira-kira. Nabi Ibrahim ni kira mukjizat ni. Boleh luar pula tu. So apabila disebut pada isteri dia kan, sila kata, tak mungkin lah. Jadi tak apalah, kalau kita nak bincang di sini, Allah nak ayat dia ni Al-Wahhab. Dia boleh beri. Kalau dia nak beri. Jadi nama Allah lainnya ada Khalik, Maha Pencipta. Jadi bila Allah nak sebut, dia ni nak memuji dia sebagai Tuhan yang mencipta, Allah sebut dalam Quran, gaya tadi juga. Dia tidak guna kalimah Al-Khaliq, dia guna kalimah Khalaqa. Seperti tadi, Wahaba telah mengurniakan olehnya. Khalaqa telah menciptakan olehnya. Lagu mana Allah sebut? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Telah menciptakan. Dia nak ayatnya Al-Khaliq. Dan dia menjadikan keadaan yang melingkungi bumi ini gelap dan juga siang hari terang. Siapa dia yang buat tu? Tuhan Al-Khaliq. Dia nak ayat tu. Ada ke makhluk boleh buat begini? Tak ada. Tuhan boleh buat. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita tak nak buat. Nama Allah yang lain. Misalnya Al-Quddus. Al-Quddus ni kita terima yang Maha Suci. As-Salam. Mana yang Maha Selamat. Setengah-setengah ulama dia kata As-Salam ni kita terjemah gini lebih baik. Tuhan yang menjadi sumber kesejahteraan. Semua kesejahteraan, keselamatan lahir daripada dia. Sebab apa? Sebab dia As-Salam. Bila Allah nak menyatakan dia ni Al-Quddus dan As-Salam, maka dia puji dia dalam ayat ni. Lagu mana bentuk? Cuba tengok. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Tuhan yang tidak mempunyai anak. Yattakhidh ni kalau orang ngaji bahasa Arab, lam yattakhidh di sini dia panggil lam nafi mutlaq. Supaya lam yalid. Kalau nak kira asal bahasa Arab, lam yattakhidh ini tidak akan mengambil anak. Lam yalid kalau kira bahasa Arab tidak akan beranak. Tapi situ tak boleh. Tidak beranak. Dia panggil nafi mutlaq. Tak berkait dengan zaman. Dulu, sekarang, akan datang. Semua tak akan berlaku. Kepada Allah ni ada anak. Itu dia panggil nafi mutlaq. Ini pun begitu juga. Lam yattakhidh tak boleh terima. Tuhan tidak akan. Jangan berbuah akan. Salah. Walaupun boleh dari segi bahasa Arab. Sebab fi'il mudhari' yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Tapi sini tak. Sebab tu terjemah hadiahnya, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Itu dia panggil nafi mutlaq. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan Tuhan yang tidak mempunyai sekutu dalam kerajaan. Dia seorang yang urus kerajaan ni. Langit, kerajaan bumi. Dia seorang. Tidak minta tolong siapa-siapa. Itu bahasa mudah kalau kita nak sebut. Dua, yang ketiga.
dan dia tidak memerlukan penolong supaya tidak jadi hina untuk mengelakkan daripada kehinaan. Terjemah begitu mudahnya. Dia tidak memerlukan penolong untuk mengelak daripada agungkanlah dia seagung-agungnya. Sekarang ni lagu mana ni kita nak cuba memahami ayat ni dalam konteks Allah nak menyebutkan dia ni Al-Quddus dan As-Salam. Sini Ana ada buat sedikit. Ana nak baca saja. Sebab ni mudah ni. Baik. Dalam ayat ini, ayat 100 dalam ayat 111 surah Isra ni, jadi apa kaitan dengan Al-Quddus dan As-Salam? Allah nak sebut dalam ayat ni, dia ni Al-Quddus, Maha Suci. Allah nak sebut dia As-Salam, Maha Sejahtera. Daripada dia keluar semua kesejahteraan, keselamatan, bersumber daripada dia. Sebab tu kita kena mohon selamat daripada Allah. Dan kaitannya, kalau kita perhatikan dulu secara zahir, ayat ni Allah bertegas. Ayat ni dia panggil ayat takkid. Allah bertegas bahawa dia tidak ada anak. Tak mungkin dia ada anak. Nafi mutlak. Tidak ada sekutu yang membantu untuk menguatkan kerajaan dia. Ada juga. Yang ketiga, tidak ada penolong. Sehingga dia tak mungkin jadi hina sebab dia ramai orang tolong dia. Tak ada juga tu. Tak perlu semua tu bagi Allah. Ayat ni nak membersihkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Tu cara Allah perkenalkan diri dia. Allah nak membersihkan diri dia daripada sifat makhluk. Dia kata, itu mana Quddus. Tu kalau kita tengok dalam huraian ulama lah. Maka bila Allah bertegas dia tidak ada anak, tidak ada sekutu, tidak memerlukan kepada sesiapa yang menolong dia, ayat ini mencerminkan Al-Quddus, Allah Maha Bersih, Maha Suci, tak terlibat langsung dengan sifat-sifat makhluk. Ni cara Allah sebut dalam konteks nak memperkenalkan diri dia sebagai Khalik kepada kita sebagai makhluk. Ini dia panggil metod Al-Quran lah. Senang ke tu. Ni mai tak ada. Bening. Kalau tanya dia, ada mati ke tak? Bahaya sakit kepala. Ini cara Quran. Allah sendiri nak memperkenalkan diri dengan wahyu yang dia turun pada Nabi. Ada yang suruh tu. Lepas tu bagaimana pula kaitan ayat ini dengan As-Salam? As-Salam ni anda lebih suka terjemah, Allah ni sumber kesejahteraan. Sumber keselamatan. Jadi tak ada daripada orang lain. Semua alam ni, termasuk manusia, selamat bersumber daripada Allah lah keselamatan. Sebab apa? Sebab Allah ni As-Salam. Sebenarnya, sebab tu anda kata tadi tu, lebih kurang saja kaitan dia. Jadi sifat As-Salam terlihat dalam kemuliaan dan ketinggian Allah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan atau mengurangi kebesaran Allah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ni walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Tak ada siapa pun boleh Allah tidak perlu pada siapa pun untuk bantu dia. Untuk dia tu jadi tidak hina. Untuk dia tu jadi tidak hina. Dia tidak hina kerana dia tu memang tidak hina. Sebab dia ni wali, menguasai. Dia ni orang panggil tidak memerlukan, walam yakul lahu, tidak memerlukan kepada penolong. Kita ni kalau tak ada orang tu ni jadi hina kita. Jadi lemah kita. Allah tidak. Maknanya dia nak sebut di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni selamat, mana keselamat oleh kerana dia di Maha Selamat. Terjemah dari segi bahasa dia tu, maknanya sumber keselamatan, maka daripada dia tu keluar keselamatan. Tak perlu orang bantu. Hanya nak ayat dari sudut tu. Maknanya satu zat yang mana kekuatan dia tu bukan kerana bantuan orang, dia tidak akan hina. Dan inilah Tuhan yang menjadi sumber kepada keselamatan manusia. Tak mungkin ada sesuatu yang boleh menghina dan membahayakan. Itu kaitannya. Ini boleh tengoklah dalam tafsir. Kalau Imam Fakhrul Razi dia bincang panjang ni antaralah dia sebut. Jadi molek anda tengok. Dia sebut. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita nak ambil potongnya ayat ni, mana As-Salam sebenarnya dia lebih menjuruh pada walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Jadi Tuhan lagu inilah sepatut kita membesarkan dia dengan sebesar-besarnya. Dengan sentiasa bertasbih, berzikir dan munajat pada dan doa pada. Sebab apa? Sebab dia tu As-Salam. Jadi kalau orang nak beri keselamatan daripada kita, kalau Tuhan tidak beri, tak boleh. Itu ayatnya As-Salam. Jadi Tuhan lagu ni tak kehina. Tak mungkin akan ada seberat debu pun unsur yang boleh menghinakan Allah. Itu makna As-Salam. Baik, seterusnya Al-Malik. Al-Malik ni dia sebenarnya kalimah, kayak kita baca Fatihah tu, Malik Yaumiddin. Malik ni mana yang memiliki. Kalau Al-Maliku raja. Jadi sini oleh kerana dia timah Maharaja, dia timah Maharaja.
Maknanya Al-Maliku. Al-Maliku. Al-Malik raja. Malikana sultan. Kalau kita baca malak, jadi malaikat. Ada. Tu khatib baca malak. Malakana sultan. Itu salah tu. Mujur, kita tak erti. Bahasa Arab. Kalau Arab dengar, malaikat kita. Sebut nama sultan. Malakul maut. Malak tu malaikat. Kalau malik, raja. Mulkun, kerajaan. Milkun, milik. Perkataan samanya beza pada baris. Jadi Al-Maliku, yakni raja, dan Al-Alim, yang maha mengetahui, adalah dua nama Allah. Jadi perincian, pujian pada Allah terhadap nama ni disebut oleh Allah dalam ayat 1 hingga 2 surah Sabah. Cuba kita tengok kan. Cuba kita tengok. Ini mudah sikit untuk kita faham kan. Alhamdulillahilladzi lahu. Tanda bulat pada lahu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu tadi tanda bulat. Lahu selagi pun tanda bulat. Mudah kita faham dalam perbincangan. Walahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Sebab ayat ni ayat ta'arif, Tuhan nak kenali dia. Kita timbul kan. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Allah ni hak kita nak puji dia tu. Tak terhingga pujian kita pada Allah. Allah itu adalah Tuhan yang memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Dan segala puji dan segala puji bagi Allah fil akhirah. Mana di akhirat. Dan dialah mana akhirnya pun boleh gitu. Segala puji di akhirnya sampai hari akhirat. Tak pernah sedetik pun tak terpuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dialah yang maha bijaksana. Wa huwal hakim. Dialah Tuhan yang maha bijaksana. Al-Khabir, yang maha teliti pengetahuannya. Ada tambahlah, maha teliti ni dari sudut pengetahuan. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripada bumi. Dia nak ayatnya apa ada dalam bumi dan apa yang dikeluarkan, apa yang tidak dikeluar, dia tahu semua. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dialah Tuhan yang maha penyayang, lagi maha pengampun. Jadi hak ni ayatnya dia sebagai raja. Raja ni sifat dia kena memiliki. Kalau raja tak ada kerajaan, ada buah-buah tu raja, piram dia ayat tu tak kira tu. Bila kata raja, dia ada makna memiliki. Jadi sebab tu dia sebut sini. Allah puji diri dia sendiri. Segala pujian bagi Allah Tuhan yang memiliki. Al-Malik. Memiliki. Raja tu, Malik tu mana raja. Tapi nama pada raja tu kerana dia ada maksud memiliki. Tu maksud dia. Memiliki apa? Semua. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bagi Allah segala pujian di hari akhirat pun begitu juga. Tidak kata setakat dunia saja. Begitulah seterusnya. Lepas tu Al-Alim, ayat yang kedua, Allah ya'lamu ni oleh kerana dhamir tu kembali pada Allah. Biasanya kalau kita tengok dari ulama kita hura, bila dhamir tu kembali pada Allah, kita terjemah dia yang maha mengetahui. Kalimah ya'lamu kalau asal bahasa Arab mana dia mengetahui gitu ya. Tapi oleh kerana dia dikaitkan dengan Allah dhamir, dia mengetahui, kita terjemah dia maha mengetahui. Dia maha mengetahui apa yang masuk dalam bumi, yakni yang tersimpan dalam bumi, dan apa yang dikeluarkan yang keluar daripada bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan dialah Tuhan Ar-Rahimul Ghafur, Tuhan yang maha pengampun, maha penyayang, pengasih lagi maha pengampun. Ini Allah nak ayat dia memiliki, sebab dia ni raja segala raja. Sebab tu ada setengah-setengah tafsir kita tengok raja sekalian raja. Ada juga ulama dia ibaratkan raja yang sebenar, yang hakiki, yang tidak tertakluk kepada tempoh tertentu jawatan itu. Dan tidak boleh digugat. Ini dia panggil Al-Malikul Mutlaq. Raja hak mutlak. Hak adalah ni dia panggil raja muqayyad. Raja muqayyad. Muqayyad ni bila masa boleh jatuh. Sama ada kerana gila dia telah tamat tempoh ataupun dia sakit, macam-macam nak boleh jadi terlepas jawatan sebagai raja. Allah tidak begitu. Itu makna mutlak. Yang keempat, ayat-ayat dalam Al-Quran telah menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya dari setiap nama tersebut sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Aziz ni boleh cuma yang maha mulia, yang gagah perkasa pun boleh juga.
Dari segi bahasa Arab, dari segi terjemah dia. Lantas Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana dia bernama dengan Al-Aziz, dengan arti yang maha mulia, yang maha gagah, maka Allah menyifati dirinya dengan kemuliaan sesuai dengan ayat ini. Kita terjemah sini Al-Aziz mana yang mulia. Dia Al-Aziz ni banyak makna tidak. Al-Aziz ni tuanku boleh. Dalam Quran guna pada Raja Mesir zaman Nabi Yusuf ni. Al-Aziz, Imra'atul Aziz, permaisuri, isteri raja, permaisuri lah. Baik. Jadi Allah menyifati dia dengan Al-Aziz. Tapi dia guna kalimah ni, kalimah dalam bentuk orang panggil isim apa ni kata apa? Masdar lah. Izzah, kemuliaan. Falillahil izzatu jami'an. Maka milik Allah semua kemuliaan. Sebab apa? Sebab dia ni Al-Aziz. Kita pun ada juga kemuliaan, tapi bukan semua. Ada juga kita kemuliaan. Sebab manusia ni dia Allah beri kemuliaan. Sebab dia ahsan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian mesti ada kemuliaan, tapi tidak segala-galanya. Allah ni mutlak. Tak ada sudut tidak mulia. Mulia dia tu secara mutlak. Sebab tu dia sebut jami'an. Semua. Dari sudut mana pun dia tetap mulia. Allah guna izzah. Kalau dia nak ayatnya, nama dia Al-Aziz. Tapi dia sebut dengan kalimah lain. Tapi asal kalimah yang sama. Allah menamakan dirinya Al-Alim. Maknanya yang maha mengetahui. Kemudian Allah menyifatkan diri dia dengan ilmu pengetahuan. Sebab dia maha mengetahui. Mesti berilmu pengetahuan. Dengan firmannya. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Apa maksudnya? Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah. Melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Sebenarnya ayat ni dia nak ayat ke dia. Semua ilmu yang kita ada ni kerana Allah beri. Sebab dia daripada Allah semua ilmu. Dan Allah beri pada kita ni sikit saja. Tapi orang panggil alim dah di dunia. Kalau mana dengan ilmu Allah yang ihatah. Ihatah ni maknanya yang gini saja. Wala yuhitu ni kalau kita ni dan ilmu Allah ni dan mereka yang ni manusia tidak mengetahui semua perkara daripada ilmu Allah. Nah ayatnya ilmu ni daripada Allah. Mana Allah tahu semua perkara. Manusia tidak. Jadi hak manusia tahu ni illa bimasya. Kerana Allah nak suruh dia tahu. Sebab tu kita kena minta dengan Allah. Allahumma allimna mimma jahilna. Ya Allah ajarkanlah kita ilmu. Kalau kita minta kita selalu Allahumma allimni mimma jahil. Allah ajarkanlah saya apa yang saya tak tahu. Wa dzakirni mimma nasitu. Peringatkanlah hak saya tahu dah tapi lupa, peringatkanlah. Lepas tu hak paling hebatnya wa alhiqni bis-shalihin. Gabungkanlah kami ni bersama orang soleh di hari akhirat. Tak si duduk dengan orang yang tak pakar. Jadi bila Allah ni dia sebut pada kita nama dia Al-Alim, maka dia sebut dalam ayat tentang ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan Allah. Jadi ilmu lagu mana? Ilmu ihatah. Ihatah ni jadi ihatah tahu semua perkara. Ihatah mah tahu semua perkara, tak terbatas. Itu ihatah. Tapi manusia wala yuhitu, tidak ihatah. Allah ihatah. Kalau bahasa Arab dia panggil ihatatul ilmi lillah. Mengetahui ilmu tanpa terbatas Allah sahaja. Baik, seterusnya. Allah sebut lagi berkait dengan nama dia Al-Alim. Fa'lamu annama unzila bi'ilm. Ketahuilah bahawa Al-Quran itu waktu pada Nabi kita sebagai panduan pada umat manusia, umat terakhir, itu diturunkan dengan ilmu Allah. Sebab tu kaji pun tak habis-habis Quran. Tubik semua maklumat baru, idea-idea baru. Segar semua, tak ada sebuah kitab orang baca belah semua. Nak hafal, buat kajian. Tu nak ayatnya sebab apa? Sebab Quran tu daripada pengetahuan Allah. Allah turun. Allah turunkan. Baik, Allah menamakan dirinya dengan Al-Qawi. Al-Qawiyyu. Mana apa? Allah yang maha kuat. Lalu Allah menyifatkan dirinya dengan kekuatan. Bila nama Allah tu Al-Qawi, Tuhan yang maha kuat, maka dalam ayat ni ada Allah sebut dia tu kuat. Allah sebut misalnya ayat Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Tuhan yang maha pemberi rezeki. Ada boleh tulis dalam maha pemberi rezeki. Kalau nak mudah, mana rezeki bersumber daripada dia, itu maksudnya. Kalau ditanya apa mana Ar-Razzaq, rezeki bersumber daripada Allah. Sebab tu Allah bernama, Allah dia tak nama dia Ar-Razzaq.
Sebab rezeki bersumber daripada dia. Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rezeki, yang maha memberi rezeki, yang mempunyai. Zu tu dia panggil sahib. Zu dengan makna sahib, yang mempunyai. Man sahibul bait, kalau orang Arab, siapa dia pemilik rumah ni? Sahib, tuan. Sahib mana tuan? Pemilik. Zu makna yang mempunyai. Al-quwwah, kekuatan. Quwwah tu dia isim mufrad tu. Dan dia ni masdar lah. Nama Tuhannya Al-Qawi, yang maha kuat. Allah kita lah. Dia ni Zul Quwwah, yang mempunyai kekuatan. Al-Matin, lagi kukuh. Bukan kekuatan sikit-sikit, tidak. Sangat kukuh, mantap kekuatan dia. Ni cara Allah nak memperkenalkan kepada kita tentang dia. Kan mudah gitu. Orang kampung biasa pun boleh faham. Lepas tu kalau Tuhan Agung ni, gapo dia Allah nak dari segi insyaiyahnya. Ni Allah cerita. Dia ni maha kuat. Allah nak jaga dia. Kena minta dengan aku lah. Jangan minta sama-sama pokokmu. Tuhan sama-sama lemah. Minta dengan aku. Sebab aku ni Zul Quwwah. Aku mati pula. Kukuh. Seterusnya. Kalaulah kita baca Quran faham lagu ni dah. Mana dia boleh merubah tahap kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Allah sifatkanlah diri dia dalam ayat Quran bahawa dia tu bahawa adanya kasih sayang dan rahmat dari Allah. Bila Allah ni dia kata dia ni bernama dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ayat Quran ada sebut yang menceritakan Allah ni Maha Penyayang dan Maha Pemberi rahmat. Misalnya, wa rabbukal ghafur, dan Tuhan engkau adalah Tuhan yang sangat banyak memberi keampunan. Ghafur, Zur Rahmah, yang mempunyai kasih sayang, yang mempunyai sifat penyayang. Ulama kata, akhir hati kita bincang lah, dia siapa dia. Setengah ulama dia kata Rahman Rahim sama saja maknanya. Pemurah, dia boleh tukar ganti. Rahim, biasa tempat kita Rahman ni maha maha pemurah. Orang kafir boleh, orang Islam boleh. Rahim maha penyayang untuk orang yang Islam dia boleh juga, timang tadi juga. Tapi kalau ke mana ulama kata apa Rahman itu, dia boleh belakang sebab Kirahim tu. Kirahim yarhamu Rahman. Sebab dia ada sifat penyayang. Kau tidak tahu, orang belakang pada dia. Apa wuyuk kan ada sifat ni. Allah menamakan dirinya Al-Hakim, yang bijaksana. Al-Hakim, yang bijaksana. Maha bijaksana. Lalu Allah sebutlah kebijaksanaan dia tu. Allah menceritakan ada kebijaksanaan dalam diri dia. Sebab apa? Sebab dia bernama dengan Al-Hakim. Al-Hakim, dia bernama dengan Al-Hakim, yang bijaksana. Maka dia sebutlah bijaksana dia tu. Makna yang terkandung dalam Al-Hakim tu. Misalnya, Allah sebut, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Milik Allah segala kebijaksanaan. Sebab dia Al-Hakim. Semua kebijaksanaan yang ada pada dia. Nabi Muhammad bijak, tapi bukan semua perkara. Ada juga Allah tidak beri pada Nabi. Dia bukan bijak semua perkara. Nabi, kalau kita kata Nabi tahu semua perkara, itu Tuhan tu. Tetapi Nabi paling bijak. Siddiq, amanah, tabligh, fatarah, pintar. Pintar tu nisbah. Kenapa yang boleh? Mudah ya. Kalau kita tengok cara Quran, Nabi ni pintar, siddiq, sangat benar, amanah, tabligh. Mana sifat Nabi ni dia lebih pada orang lain. Lebih tu melalui perbanding. Kalau nak banding orang dengan Nabi, orang lain dengan Nabi, lebih Nabi. Tuhan kita tak boleh kata gitu. Tuhan ni lebih kalau bandingan, tak boleh nak kata gitu. Tak boleh nak kata gitu. Tapi kalau manusia, dia tetap boleh banding. Boleh dibandingkan. Ada unsur relatif itu. Baik. Kemudian dalam ayat lain Allah sebut tentang kebijaksanaan dia. Sebab dia bersifat bernama dengan Al-Hakim. Ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, milik Allah segala kebijaksanaan, dan dialah Tuhan yang paling cepat kira. Tak usah rusinglah di mahkamah tu. Bila Allah start mula kira amalan manusia, sekejap ya. Kita kata lama ni dah pernah Nabi ada pun. Tak usah rusinglah. Wa huwa asra'ul hasibin. Kalau kita rusingnya, Tuhan nak kira ke dia kita. Tu kena rusing. Dalam ayat ni Allah sebut dia bijaksana. Sebab apa? Sebab dia Al-Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan diri dengan Al-Qadir, yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa.
Lalu Rasulullah menyifatkan Allah sebagai Tuhan yang maha berkuasa. Ini dalam bentuk hadis. Hal ini seperti yang terungkap dalam doa istikharah. Doa istikharah ni doa minta kebaikan. Kena terjemah. Takut silap kan? Jadi kalau kita semaya, bukan nak minta orang panggil semaya nak istikharah, doa ni lah juga. Tapi istikharah ni sama ada semaya ataupun tidak semaya. Minta kebaikan. Antara hak Nabi sebut, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku memohon kepadamu pilihan. Mana aku nak pilih ni awak suatu, aku mohon pilihan dengan ilmu engkau. Maknanya mintalah pilihan aku ni, wahai Allah, pilihan yang berfaedah, yang ada manfaat, yang ada kebaikan. Sebab apa? Sebab engkau ni, sebab engkau tahu semua perkara, aku tidak tahu. Kena ingat tidak? Kita pilih sesuatu berdasarkan maklumat yang kita ada. Maklumat tu terbatas. Sebab tu bila berlaku tak tahu, kita pilih, oh kalau tahu ni kita tak pilih. Yang kita kata gitu kan. Nah, sebab tu kita minta, ni Allah panggil minta petunjuk daripada Allah. Wa astaqdiruka, dan aku memohon kepadamu kekuasaan atas hal itu dengan kekuasaanmu. Mana bila aku pilih tu, biar kita boleh kuasai. Bila kita boleh, biar kita boleh buat. Minta tu dengan kuasa Allah. Sebab apa? Sebab ilmu bersumber daripada Allah, hakikatnya kuasa juga daripada Allah secara hakikat. Itu maksudnya. Apa tu Allah sebut gitu dalam ayat tu? Sebab dia namakan diri dia dengan Al-Qadir, yang maha berkuasa. Maka dia sebutlah dia berkuasa tu. Dia nak ayat tetap dia. Mudah tu. Cara Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Kemudian dalam hadis lain Allah sebut. Ni termasuk tadi juga lah ni. Allah bersifat dengan Al-Alim. Al-Alimu. Maka Allahumma bi'ilmi. Jaga juga tu. Apa tu? Ya Allah, dengan ilmu engkau. Kita tengok sini. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu tentang perkara yang gaib dan dengan kuasamu atas makhluk. Apa dia maksud dia ni doa ni? Yang gini ni ada huraian yang ulama buat. Kita terjemah begini. Allahumma bi'ilmikal ghaib, maksud dia ni terjemahan secara mafhum, bukan secara harfiah. Aku mengakui, Allahumma tu kita mengakui, ya Allah ya Tuhanku, aku mengakui bahawa hanya engkau lah wahai Allah yang mengetahui perkara gaib. Itu maksud dia secara mafhum. Tadi terjemah secara harfiah. Wa qudratika 'alal khalq, dia berkait dengan Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, aku menyatakan bahawa engkau lah Allah, Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh atas makhluk, termasuk jalan hidup manusia, segala akibat pilihan dia ambil, semua keputusan di tanganmu sebab engkau maha berkuasa. Itu maksud dia. Apa Nabi sebut gini? Nabi nak ajar, Nabi nak ta'rifkan Allah kepada kita. Nabi nak ajar, nak sebut kepada kita Allah, nak memperkenalkan Allah kepada kita. Nabi sebut gitu. Itulah Tuhan kita. Maknanya kalau kita nak minta sesuatu, minta dengan dia sebab dia berkuasa penuh untuk memberikan. Dah kita minta semua dia memiliki. Dan Allah ni dia berkuasa penuh untuk memberi sebab dia Al-Qadir. Dia nak ayat tu. Allah menamakan dirinya Al-Basir. Guna sad, Al-Basir, Tuhan yang maha melihat. Kemudian Rasulullah menyifatkan zat Allah dengan hal serupa, yakni maha melihat. Yakni dalam sabda Allah kita pula. Allah ni salah satu nama dia Al-Basir, maha melihat. Maka Nabi pun sebutlah bahawa Allah ni memang penglihatan dia tak terbatas. Lepas kita fikirlah apa makna Allah melihat tu, apa makna akhirat lah tu. Ini disebut dalam sabda Nabi SAW. Inna Allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Yurfa'u ilaihi amalul layl qabla an-nahar wa amalun nahar qabla al-layl. Hijabuhu an-nur. Law kashafahu la ahraqat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Memang bahasa dia, bahasa hadis. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Ini pun orang panggil nafi mutlak juga. Tak boleh kita terjemah. Di segi bahasa Arab boleh la yanamu, dia tidak tidur. Tapi bukan pada Allah kalau terjemah gitu.
Bila kita terjemah pada Allah la yanam, dia tidak tidur. Itu dia panggil nafi mutlak. Tak akan tidur. Sekarang pun tidak tidur. Tak pernah tidur. Tidak tidur lah. Akan datang pun tak tidur. Itu dia panggil nafi mutlak. Sebab dalam hidup kita dia ada 3 yang masa dia ada. Telah, sekarang, akan datang. Bila kita nafi ke ketiga-tiga tu, makanya tak akan berlaku tidur bagi Allah. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Dan tidak selayaknya untuk dia tidur. Tak sesuai dengan Allah sebagai Tuhan. Tidur ni manusia. Makhluk. Binatang pun tidur. Ada anak-anak kata, tak, abah dia kata, ikan tak tidur. Tak ada apa gitu. Kita pun, tak apa lah gitu ya. Tak tidur dengan ikan dah. Tak tahu. Tu lah. Tak tahulah lagu mana. Dia kata Tuhan tak, dia kata ikan tak tidur. Anak tanya tahu mana ni masa dia sekolah. Benda. Dia kata cikgu dia ya. Dalil dia, ikan tak kejam mata dia. Orang kata John, dia kata cikgu dia ya. Dia kata tak kejam sebab tidur kena kejam mata dia. Kita pun senyap pakai halus dia lah. Malah nak bahas. Dia kata cikgu dia lah. Dia kata tak apalah pakai awak cikgu lah. Pakai awak cikgu. Dia kata ikan tak kejam mata anak pun tak payah tu. Sebab buat kita ada tak kejam mata. Saya anak ada Allah kejukan apa kita. Kita bukan apa dah begitu. Punya no. Ada saya nanti. Kita buat gitu tak apa tak gampang. Paku rupa macam orang lain tahu tu. Kalau kata memang di muka bahaya kakak ni kata. Bukan sikit-sikit dah. Dia bukan. No, apa-apa. No. Lepas tu tak tidur lagi. Tidur. Tak boleh jadi dalil. Tak tutup mata tu. Baik, cuba kita tengok lagi. Dialah yang merendahkan dan dialah yang meninggikan timbangan di hari akhirat. Atas dia berlaku. Ini panjang cerita ni kalau bicara hari ni. Lepas tu kita jaga dia. Bukan sabit amalan kita lah. Dia ada perbincangan dia. Nak ayatnya kuasa mutlak tu. Dilaporkan kepadanya amalan hambanya yang dilakukan pada malam. Dilaporkan amalan malam sebelum siang. Maknanya sebelum siang tu amal kebahagiaan buat waktu malam. Malaikat hatta dah laporan sebelum siang. Semua ni isyarat pada Tuhan Maha Berkuasa. Kalau tidak tak lapor lagi tu. Dan dia ni, Allah ni dilaporkan oleh malaikat lah sebagai pegawai dia yang dia harap untuk laporkan amalan kebaikan atau keburukan yang dilakukan siang hari sebelum malam hari. Yang hijab Allah, yang mana yang melindungi Allah adalah nur cahaya. Nabi kata, seandainya Allah singkat cahaya itu yang menjadi hijab kepada Allah, maka kemuliaan wajah Allah boleh membakar makhluk yang dilihatnya. Sekat tu sudah lah, tak selalu orang ke apa. Lama kata nak orang ni pun tak akan jijak kita. Lama-lama orang-orang, tak tahu. Bila tak tahu tu mana pahal tu. Lepel lagu tu dia ada. Ni dia panggil ayat imani. Hadis imani. Nak orang boleh lihat. Dia tapi tak, iya kan lagu tu. Sebab tu guru kita kata ayat kait dengan Tuhan ni iman. Iman. Bukan lagu mana. No tu lagu mana. Lepas tu bila dia lihat, no ayat lagu mana tu. Sehingga kalau dia lihat pandangnya dia tu dah terbakar habis. Lepas tu nak hurah lagu mana. Superman pun tidak hurah habis. No. Tidak tak boleh nak ayat kita. Barang ngarut lagu tu. Begitu je dah. Nak ayat kuasa Tuhan. Ya betul, anak pun faham. Kalau kita tengok dalam syarah dia sebut no ayatnya Allah SWT mempunyai kuasa terus tahu. Sebab tu Allah tak bui ni ada lah disebut. Allah hijabkan kita tak boleh tengok dia tu untuk maslahat kita. Untuk maslahat kita. Enggak atas dunia ni ada pun benda kita tak boleh tengok. Tengoklah sebab mata tu orang ni apa welding tu dah. Tu sama makhluk tu. No mata supaya etal lagi tutup lagi kalau tengok boleh rosak sebab mata kita Allah buat tak padan nak tengok cahaya seterang. Sama makhluk pada benda kita tak boleh tengok. Tengok jadi rosak. Sebab tu faham gitu juga lah. Kalau kita nak orang lebih-lebih lagi, baik. Takut jadi melebihi maksud nas. Sebabnya begini. Ini sebagai contoh saja ni. Anak terima takwil dalam ayat tasyabbih kita terima tak bukan tak terima. Cumanya dalam dari segi berhujah. Ulama yang kata tak payah takwil lah. Ayat-ayat sifat Tuhan, hak mutasyabih, hak tak jelas. Hak zahir nampak macam serupa makhluk. Terima saja seadanya dengan anggapan laisa kamitslihi syai'. Apa tu? Mana tahu bila Allah sebut yadun tu dengan mana kudrat, mana tahu. Dari segi bahasa boleh yadun dengan mana kuasa, boleh segi bahasa. Mana tahu tu yang maksud apa sih? Sebab Nabi tak ada sebut. Kena ingat yadun sini dengan masuk kudrat. Itu kalau Nabi sebut begitu tak jadi masalah. Takut Tuhan maksud yadun tu tangan sekali. Cuma tangan yang sesuai dengan kebesaran dia. Mana tahu?
Ada ulama sebut tu kalau ada perbincangan. Sebab tu dia kata hak selamat kan? Tak ya. Ada. Tapi kalau nak takwil dengan kaedah bahasa, ada pun ulama takwil dengan mana kuasa Allah. Tidak mencacat ke Allah juga. Gitu. Kita terima. Cuma nak kata bila orang tidak takwil, dia ni mujassimah, musyabihat tu melampau lah. Itu tak boleh gitu. Tak sakit lah. Nampaknya kena butis kat tu. Anak apa tekuk tak apa itu. Buat seperti kita butis takat. Ya? Ya? Oh, nak suruh anak saya tengoklah kedah video tu. Video paling canggih di alam. Bagaimana Allah dikenali? Allah dikenali untuk tidak dikenali. Ada lagi beberapa perkataan dia. Allah dikenali untuk tidak dikenali. Memang Allah tu dia buat untuk dia untuk dikenali, tetapi untuk tidak dikenali. Dan bila kita tidak kenal Allah, setelah kita belajar maknanya kenal tu mana tidak kenal Allah. Dia panggil lagi tu. Anak sekali tekah ni buat tekah ni kenapa? Kalau cerita kenal boleh jawab. Kalau mengajar tentang Tuhan lagu mana? Boleh tengok tak lagi. Bila Allah ayat-ayat tentang Allah ni Allah cukup banyak. Pakai sebut di Quran ni Allah nak takrif dia lah. Hakikat sebenarnya. Tiba-tiba tak kenal. Kalau sahabat tak kenal Tuhan, dia tak sanggup mati kerana Allah. Mana kenal? Kenal ke mana? Kakak yang dia sebut. Mak dia gini, kena yakin. Syahwaliullah sebut dalam kitab dia. Maknanya dengan Quran sebanyak yang ada, yang diturun. Makna Allah turun, makna sudah cukup untuk kita kenalkan. Itu maksudnya. Kalau tidak tak sempurna Quran. Makna dengan Quran ada, dengan Nabi ada, memperjelaskan Quran sudah cukup dan untuk kita kenal Allah SWT. Kenal tu setahun mana? Sanggup segala-gala untuk dia. Masuk bilik air, sebut nama dia. Kita kenal lah tu. Kenal tu. Memanglah kita kenal Tuhan ni tidak sebab kita kenal manusia, sebab manusia ni makhluk. Sebab tu bila kita nak kenal Tuhan, kena dengar dia kata mana tentang diri dia. Itulah fungsi Al-Quran. Sebut Al-Quran, kalau kita mengaji ayat hukum, ayat tentang kisah, semua dia nak merujuk kepada Allah. Nak merujuk pada tauhid lah hakikat sebenarnya. Quran sebutin nak merujuk pada tauhid. Tu ya. Jadi kalau siapa pelik sehingga anak tengok video tu. Dia bukan lepas dia sebut tu. Dia kata sebenarnya sedap mengaji gini, anak kata lepeh mohon dia. Nak awal agak-agak lah kalau ada boleh lebih jelas lagi lebih daripada bahasa tu. Saya tak faham. Dia nak ayat mana lagi. Sebab dia ayat terdapat dia aku tak faham. Kita kata setakat atau ayat tamu tak faham. Tu boleh ayat lagi kau lebih pada gua tanya gitu lah. Dia kata cukup dah tu bila tak tahu tu mana kenal aku. Tu cara nak berlepas lah. Kalau Nabi lah mengajar lagu tu lah bila tak boleh faham. Sebab Bilal ni tidak terkenal sebagai musaqqafin minas sahabat. Tapi bapa Bilal sanggup mati kerana agama. Masa hidup lagi Nabi sebut aku bunyi tapak kaki dan juga. Sebab ittiba ni hati-hati dah. Tahu ikut. Tahu yang sahih ikut tu. Mudah ya. Ulama kata ittiba ni kita ambil maklumat yang sahih ikut. Kadang-kadang tak faham pun tak apa kita ikut. Asalkan benar daripada Nabi. Tu makna ittiba. Sebab itulah ittiba ni dia ada tahap dia. Ittiba orang lain. Orang alim yang itibak lain. Sebab dia alim dia tu itibak dia lebih tinggi. Tapi orang kampung biasa pun bila dia yakin sahih daripada Nabi, dia ikut tetap dapat kelebihan. Itulah mudah agama kita. Ini enggak dengar orang bukan kerana faham nak sokong boleh kita dengar. Apa juga ada. Dan sebenarnya ada ngaji dulu pun. Ada tak dengar tu guru nak ngajar lagi. Ngerti ayat. Tu guru kita malah nak ngaji pun tu. Dia mengajar anak sifat roh budak. Habis apa? Kita Jawahar Asyairah tu lah. Lebih pada sifat roh budak dari itu sebut. Dia pun tak pernah sebut tu. Guru dia mengajar lagu. Ni anak tak tahu mana. Dan kita pun kalau tahu lah ada kitab yang mengajar lagu. Tak baca juga. Biar jalan tewing itu. Na'udzubillah min zalik. Janganlah habis ilmu tentang Allah selain daripada wahyu. Wasak kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi anak setakat itulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa lihat wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.